Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran lagi di S3 Channel. Anda bersama saya, Wan Aisyah Afiah binti Wan Muhammad Rayu Izam. Hari ini, 5 Mei 2025 Isnin, semua pengawas, ketua-ketua kelas dan penolong-penolong ketua kelas hadir ke Dewan IPD Tanah Merah untuk kem kepimpinan pemimpin kecil. Jom bersama wartawan Aira Nuliana. Pengawas SS3 sentiasa waspada, memikul amanah, menjaga identiti. Di Balai Polis, kami berada. Kem kepimpinan pengawas tujuan di hati. Untuk masukkan dalam diri kita, berubah sistem ini. Jenis-jenis bullying yang boleh saya Ya Hayyu Ya Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya dengan ini merasmikan. Bersama saya sekarang ini ialah Ketua Polis Daerah Tanah Merah Superintendent Muhammad Haki bin Hasbullah. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih sudi bersama S3 Channel. Tuan, apakah signifikan kehadiran semua pengawas sekolah di IPD Tanah Merah ini dalam menjayakan kem kepimpinan pemimpin kecil? Terima kasih. Pertama sekali saya secara peribadi dan jujurnya mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada barisan pentadbir sekolah yang diketuai oleh Cikgu Khalid dan staf kepimpinan kerana sudi menjalinkan kerjasama. Kerana pihak sekolah merupakan rakan strategik ataupun kolaborasi yang terbaik dengan PDRM, di mana peranan PDRM ialah menguatkuasakan undang-undang, memastikan undang-undang dipatuhi, kepatuhan kepada undang-undang manakala objektif pihak sekolah memastikan anak menjadi baik, cerdik, pintar, hebat. Dalam kepatuhan kepada undang-undang perlukan kepada kerjasama dua entiti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana program seperti ini dapat memperkukuh hubungan antara pihak polis dan komuniti sekolah? Ianya sudah tentu boleh dikatakan bukan sahaja dapat memperkukuhkan hubungan, malah ianya perlu dilaksanakan juga di peringkat sekolah-sekolah lain. Kerana polis ni sebagaimana saya nyatakan tadi, ada bahagian-bahagian ataupun ada jabatan-jabatan tertentu yang mana mempunyai kemahiran. Contohnya dari segi pengetahuan undang-undang, dari segi kemahiran dalam proses bersabit dengan integriti, bersabit dengan kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan, supaya kerjasama di antara PDRM akan melahirkan, akan menzahirkan, akan melestarikan pelajar yang berjaya dari segi akademik dan berjaya dari segi sasiah yang sempurna, di mana mempunyai adab-adab dan tata susila yang terbaik sebagai rakyat Malaysia, sebagai salah satu daripada sifat ihsan dalam 12 kerangka madani. Terima kasih Tuan. Cikgu, sebagai guru kaunseling, bagaimana cikgu melihat impak penganjuran kem kepimpinan di IPD Tanah Merah ini terhadap pembangunan sasiah dan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pengawas sekolah? Mereka dapat memantapkan lagi kualiti kepimpinan kepada barisan pengawas yang mana selepas ini apabila mereka kembali ke sekolah, mereka dapat mengaplikasikan segala teori dan ilmu yang mereka dapat pada hari ini. Saya rasa sangat gembira. Tentulah saya sangat rasa teruja. Kami seronok dan best. Kami bangga. Kami pun pemimpin kecil SS3. Kami gembira. Semoga kita semua dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan baik sehingga di lain masa. Bye-bye.